Selamat datang para pencari ilmu dan peminat misteri ke saluran kami yang menyelami kedalaman tradisi, perayaan dan kepercayaan mistik dari pelbagai budaya. Hari ini, mari kita buka lembaran takdir untuk menyelami sebuah hari yang seringkali luput dari perhatian, namun menyimpan bisikan-bisikan kuno dan rahsia-rahsia yang menunggu untuk diteroka. Pada hari ini, 27 Oktober, kalendar moden mungkin mencatatkannya sebagai hari biasa. Namun, bagi mereka yang peka terhadap gelombang, tenaga alam dan warisan leluhur, hari ini adalah satu persimpangan halus di mana tirai antara dunia yang kita kenal dan alam gaib terasa kian menipis. Ia bukan sekadar tarikh, tetapi sebuah isyarat, sebuah peringatan dari masa lalu yang berbisik kepada kita tentang kebijaksanaan yang telah lama dilupakan. Persoalannya, adakah kita mendengar bisikan itu? Dalam konteks kepercayaan Melayu dan tradisi Nusantara, setiap hari membawa auranya yang tersendiri, dipengaruhi oleh peredaran bulan, bintang dan pergeseran musim. Walaupun 27 Oktober tidak disambut sebagai hari perayaan besar, ia jatuh dalam satu tempoh di mana alam sekeliling mula menunjukkan perubahan. Udara mungkin terasa lebih dingin menjelang malam, angin berhembus dengan irama yang berbeza, dan pokok-pokok seolah-olah berbisik rahsia. Ini adalah masa untuk refleksi, untuk mengingati betapa rapuhnya keseimbangan antara dunia nyata dan dunia yang tidak kelihatan. Ia adalah hari di mana kepekaan terhadap alam dan penghuninya perlu dipertingkatkan, kerana pada saat inilah penjaga dan penghuni alam gaib dikatakan lebih hampir dengan kita, memerhatikan tingkah laku manusia. Dalam tradisi Islam, walaupun tidak ada perayaan khusus, pada 27 Oktober, setiap hari adalah hari untuk beribadah, muhasabah diri dan memohon rahmat ilahi. Namun, kepercayaan tempatan seringkali menyatukan ajaran agama dengan amalan animisme purba yang diwarisi turun-temurun. Pada hari-hari seperti ini, umat Islam mungkin lebih cenderung untuk membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu untuk perlindungan seperti ayat kursi, memperbanyakkan zikir atau bersedekah sebagai cara untuk menolak bala dan menarik keberkatan. Doa khusus untuk kesejahteraan keluarga, kelancaran rezeki dan perlindungan dari gangguan syaitan dan jin adalah sangat digalakkan. Ini menunjukkan betapa kuatnya sinkretisme dalam budaya Melayu di mana nilai-nilai Islam menyerap dan membentuk semula kepercayaan-kepercayaan lama, menjadikan amal ibadah sebagai benteng spiritual yang ampuh. Kisah leluhur, legenda puteri angin dan rahsia bumi. Untuk memahami mengapa hari-hari seperti ini memiliki makna yang mendalam, kita perlu menyelami semula kisah-kisah purba yang diwarisi dari bibir ke bibir, melintasi generasi. Salah satu legenda yang diceritakan di pelosok Nusantara mengisahkan tentang puteri angin, seorang penjaga alam yang bukan dari dunia manusia tetapi memiliki hubungan yang amat rapat dengan bumi dan langit. Dikatakan, puteri angin bukanlah seorang wanita biasa, tetapi jelmaan dari semangat angin itu sendiri, yang mampu melihat apa yang tersembunyi, mendengar bisikan daun-daun, dan memahami bahasa sungai yang mengalir. Beribu-ribu tahun dahulu, ketika manusia pertama kali mendiami tanah ini, mereka hidup dalam keharmonian yang sempurna dengan alam. Mereka tahu waktu untuk bercucuk tanam, waktu untuk menuai, dan waktu untuk berdiam diri, menghormati penunggu setiap tempat. Namun, seiring dengan berlalunya masa, manusia mula lupa akan akar-akar mereka, sibuk dengan keinginan dan hawa nafsu. Mereka menebang hutan tanpa izin, mengotori sungai tanpa rasa hormat dan mengambil dari bumi lebih daripada yang mereka perlukan. Keseimbangan mula goyah.
dan kemarahan alam mula terasa. Pada suatu malam yang pekat, ketika bulan sabit tergantung lesu di langit, puteri angin muncul dalam mimpi seorang tua bijaksana bernama Tok Penghulu Rimba. Wajahnya berseri namun diselimuti duka. Beliau berbisik kepada Tok Penghulu, menceritakan tentang hari-hari sensitif dalam kalendar alam. Hari-hari di mana tenaga bumi dan langit menjadi sangat kuat dan mudah terganggu. Puteri angin menjelaskan bahawa pada hari-hari seperti ini, tirai yang memisahkan dunia manusia dari alam bunian dan alam makhluk halus menjadi sangat nipis, seolah-olah kain sutera yang ditiup angin. Pada waktu ini, tindakan manusia, sama ada baik atau buruk, akan memberi kesan yang berganda dan makhluk-makhluk gaib akan lebih mudah berinteraksi, memerhatikan atau bahkan memberi balasan. Puteri angin memberi amaran bahawa jika manusia tidak berhati-hati pada hari-hari ini, mereka boleh mengundang kemarahan penjaga alam atau secara tidak sengaja membuka pintu kepada roh-roh yang berniat jahat. Sebaliknya, jika manusia menunjukkan rasa hormat, melakukan kebaikan dan mematuhi pantang larang yang diberikan, mereka akan mendapat keberkatan, perlindungan dan petunjuk dari alam semesta. Puteri angin mengajar Tok Penghulu tentang tanda-tanda alam yang perlu diperhatikan, tentang mimpi yang membawa makna, dan tentang amalan-amalan yang perlu dilakukan untuk menjaga keharmonian. Tok Penghulu Rimbo setelah terbangun dari mimpi itu menyebarkan ajaran puteri angin kepada seluruh masyarakatnya. Beliau menetapkan pantang larang, ritual dan amalan-amalan khusus untuk dipatuhi pada hari-hari sensitif itu yang kemudiannya diwarisi turun-temurun, kadang-kadang tanpa mereka memahami sepenuhnya asal-usulnya. Kisah Puteri Angin mengingatkan kita bahawa walaupun kita tidak melihat mereka, ada kekuatan dan entiti yang mengawasi, dan penghormatan terhadap alam serta warisan leluhur adalah kunci untuk hidup aman dan sejahtera. Ia bukan sekadar dongeng, tetapi falsafah hidup yang mengajarkan kita untuk sentiasa berhati-hati, merendah diri dan menghargai setiap titisan kehidupan. Tanda-tanda takdir, bisikan dari alam dan diri. Alam semesta sentiasa berkomunikasi dengan kita, tetapi seringkali kita terlalu sibuk untuk mendengarnya. Pada hari seperti 27 Oktober ini, bisikan-bisikan ini dikatakan menjadi lebih jelas, membawa petanda tentang nasib dan masa depan kita. Mari kita perhatikan tanda-tanda nasib yang perlu kita fahami. Petanda cuaca dan rezeki. 1. Bunyi burung hantu yang kerap di siang hari. Jika burung hantu berbunyi pada siang hari, terutamanya di kawasan yang biasanya sunyi, ini sering ditafsirkan sebagai petanda perubahan besar akan datang. Dalam kepercayaan Melayu, ia mungkin menandakan kedatangan tetamu yang tidak diundang atau perubahan cuaca yang ekstrim seperti ribut besar yang boleh menjejaskan tanaman. Oleh itu, bersiap sedialah untuk menghadapi perkara yang tidak dijangka. 2. Angin bertiup pelik dari arah timur. Jika angin bertiup kencang secara tiba-tiba dari arah timur, arah yang lazimnya membawa angin monsun timur laut, ini dianggap sebagai petanda buruk bagi hasil bumi. Ia mungkin membawa penyakit kepada tanaman atau mengganggu musim menuai, menyebabkan hasil yang kurang memuaskan. Petani seringkali akan bersedia untuk langkah pencegahan. 3. Awan tebal berarak perlahan tanpa hujan. Melihat awan yang sangat tebal bergerak perlahan tanpa menghasilkan setitis hujan pun, ini kononnya petanda bahawa rezeki akan datang secara perlahan, mungkin melalui usaha keras yang berpanjangan. Namun, jika awan itu berwarna kehitaman, ia boleh menandakan ada hutang yang perlu diselesaikan sebelum rezeki itu benar-benar tiba.
Titisan embun pagi yang sangat banyak. Jika titisan embun pagi kelihatan luar biasa banyak dan kekal lama di daun-daun, ini adalah petanda yang baik. Melambangkan keberkatan dan kelimpahan rezeki akan menghampiri rumah atau keluarga anda. Setiap titisan embun adalah lambang rezeki yang menitis dari langit, membawa kesuburan dan kemakmuran. 5. Gerhana bulan atau matahari ringkas. Walaupun jarang berlaku pada tarikh tertentu, jika berlaku sebarang gerhana atau fenomena cahaya yang tidak biasa, walaupun hanya sebentar, ia adalah amaran. Dalam tradisi Melayu, gerhana dianggap sebagai isyarat pergolakan, sama ada di alam manusia atau alam ghaib. Ia mungkin memberi amaran tentang bahaya atau cabaran yang akan datang, mengajak kita untuk lebih berhati-hati dan memperbanyakkan doa. Makna, bau harum bunga melur yang tiba-tiba. Jika anda tiba-tiba tercium bau harum bunga melur yang sangat kuat tanpa ada bunga di sekeliling, ini boleh menjadi petanda kehadiran makhluk halus atau roh-roh baik yang sedang melawat. Ini juga boleh membawa maksud anda akan menerima berita baik atau rezeki yang tidak disangka-sangka, selagi anda tidak berasa takut dan menjaga niat yang baik. 7. Sarang labah-labah dibina di pintu masuk. Jika anda menemui sarang labah-labah yang baru dibina di pintu masuk rumah atau perniagaan anda, ini adalah petanda rezeki akan terjerat masuk. Labah-labah itu sendiri melambangkan kecekapan dan kemampuan untuk menjerat apa yang diinginkan. Namun, jangan musnahkan sarang itu. Biarkan ia berfungsi sebagai magnet rezeki. Petanda peribadi dan kewangan. 1. Duit terjatuh secara tidak sengaja. Jika anda secara tidak sengaja menjatuhkan duit shilling atau wang kertas dan ia jatuh di tempat yang tidak dijangka, contoh, di bawah perabot yang jarang dialihkan, ini adalah petanda bahawa anda akan menemukan sumber rezeki yang tersembunyi atau menerima pembayaran yang telah lama tertangguh. Ia seolah-olah peringatan untuk mencari rezeki yang terselit. 2. Dan mendengar bunyi loceng tanpa sebab. Jika anda tiba-tiba mendengar bunyi loceng atau dentingan halus tanpa sumber yang jelas, ini boleh menjadi petanda bahawa ada panggilan untuk perubahan dalam kehidupan kewangan anda. Ia mungkin bermaksud anda perlu lebih berani mengambil risiko yang dikira atau bersedia untuk peluang baru. 3. Tiba-tiba kehilangan barang berharga. Jika anda kehilangan barang berharga secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, ini adalah amaran. Ia mungkin menandakan bahawa ada lubang dalam kewangan anda yang perlu ditampal atau ada perkara yang perlu anda lepaskan agar yang lebih baik dapat datang. Kehilangan ini seolah-olah pembersihan untuk memberi ruang kepada rezeki baru. 4. Lalat hijau masuk rumah dan berlegar. Jika lalat hijau yang berukuran lebih besar dari biasa masuk ke dalam rumah anda dan berlegar-legar di ruang tamu, ini kononnya petanda akan datangnya berita buruk berkaitan wang atau kesihatan. Ada yang percaya ia adalah pembawa khabar dari dunia lain. Segera halau lalat tersebut dengan lembut, jangan bunuh. Ikan peliharaan berenang laju tanpa henti. Jika ikan peliharaan anda tiba-tiba berenang dengan sangat laju dan tidak berhenti, ini adalah petanda baik. Ia melambangkan aliran rezeki yang deras dan tidak putus-putus akan memasuki hidup anda. Ia juga boleh menandakan keberanian anda dalam menghadapi cabaran akan membuahkan hasil. Mimpi di malam 27 Oktober. Malam 27 Oktober dikatakan membawa mimpi-mimpi yang lebih jelas dan bermakna kerana tirai antara alam menjadi nipis. Perhatikan setiap simbol dalam mimpi anda. Mimpi air. Jika anda bermimpi air yang jernih dan mengalir tenang, ia melambangkan ketenangan jiwa
kejernihan fikiran dan rezeki yang lancar. Jika air itu keruh atau bergelora, ia memberi isyarat tentang kekeliruan, masalah emosi atau cabaran yang perlu dihadapi. Banjir besar mungkin bermaksud anda sedang dibanjiri masalah atau emosi yang sukar dikawal. Air yang mengalir dari gunung pula melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan dari sumber yang tinggi. Mimpi, pokok atau tumbuhan. Pokok yang subur dan berbuah lebat melambangkan keberkatan, pertumbuhan keluarga dan kejayaan dalam usaha. Pokok kering atau mati adalah amaran tentang kerugian, kemandulan atau akhir sesuatu fasa. Melihat akar pokok yang kuat menandakan asas yang kukuh dalam hidup, manakala daun-daun berguguran mungkin simbolik kepada kehilangan atau perubahan. Mimpi haiwan. Ular sering dikaitkan dengan tipu daya atau musuh yang tersembunyi, tetapi juga kebijaksanaan atau penyembuhan jika ia tidak menyerang. Burung melambangkan kebebasan, cita-cita atau berita dari jauh. Kucing seringkali dikaitkan dengan intuisi dan misteri, manakala harimau atau singa melambangkan kekuasaan, kekuatan atau ancaman. Melihat ikan berenang bebas dalam air jernih menandakan rezeki yang melimpah ruah. Mimpi, api. Api yang terkawal melambangkan semangat, transformasi atau pembersihan. Api yang marak dan tidak terkawal boleh memberi amaran tentang kemarahan, kehancuran atau bahaya yang besar. Memadamkan api mungkin bermaksud anda sedang menyelesaikan masalah atau menenangkan situasi yang tegang. Unggun pula melambangkan kebersamaan dan kehangatan hubungan. Mimpi, emas atau barang kemas. Melambangkan kekayaan dan kemewahan. Namun, jika barang kemas itu hilang atau rosak, ia mungkin petanda anda perlu lebih berhati-hati dengan pengurusan kewangan atau mengelakkan pembaziran. Mendapat hadiah emas boleh bermakna ada peluang rezeki yang akan datang. Lahir pada hari 27 Oktober. Mereka yang dilahirkan pada 27 Oktober dikatakan memiliki jiwa yang mendalam dan intuitif, seringkali ditarik kepada misteri dan perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan dengan logik semata-mata. Mereka adalah individu yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap emosi orang lain dan persekitaran mereka. Sifat mereka tenang di luar, tetapi di dalam, mereka menyimpan lautan perasaan dan pemikiran yang kompleks. Mereka cenderung menjadi pendengar yang baik, pemberi nasihat yang bijak dan seringkali menjadi tulang belakang kepada keluarga atau komuniti mereka. Walaupun mereka mungkin kelihatan tertutup pada mulanya, mereka adalah teman yang setia dan pasangan yang penyayang apabila mereka telah membuka hati. Kelemahan mereka mungkin terletak pada kecenderungan untuk terlalu memikirkan sesuatu atau kadang-kadang terlalu mengambil berat tentang pendapat orang lain. Dengan kekuatan intuisi dan ketabahan hati, mereka mampu menempuh cabaran hidup dengan penuh keazaman. Seringkali mencapai kejayaan dalam bidang yang memerlukan pemikiran strategik atau kreativiti mendalam. Istimewa. Buat yang memiliki nama indah. Pada hari ini, kita meraihkan mereka yang memiliki nama-nama indah yang membawa makna. Tiada hari nama khusus dalam tradisi Melayu seperti budaya Barat. Tetapi kita menghargai nilai dan doa di sebalik setiap nama. Mari kita sebutkan beberapa nama yang sering dikaitkan dengan kebaikan dan kejayaan. Ahmad, Muhammad, Aminah, Fatimah, Nur, Siti, Adam, Hawa, Laila, Omar, Zulaikha, Harith. Bagi mereka yang bernama Nur, Sa'd atau Ahmad, anda adalah lambang cahaya dan pujian. Sifat kepribadian anda seperti sinaran mentari pagi yang menerangi kegelapan, membawa harapan dan bimbingan kepada orang di sekeliling anda.
Anda diberkati dengan hati yang murni dan semangat yang tidak pernah padam, seringkali menjadi inspirasi. Seperti Ahmad yang terpuji, anda cenderung untuk melakukan kebaikan dan dicintai ramai. Manakala nur yang bercahaya membawa sinar ke mana sahaja anda pergi. Teruslah menyinari dunia dengan kebaikan dan kebijaksanaan anda. Tradisi dan ritual membuka pintu keberkatan. Pada hari yang penuh dengan tenaga halus ini, beberapa amalan dan ritual kuno dipercayai dapat membawa keberkatan, perlindungan dan membuka pintu rezeki. Lakukanlah dengan niat yang ikhlas dan hati yang bersih. 1. Ritual pembersihan hati dan rumah. Tujuan untuk membersihkan diri dan kediaman daripada energi negatif, gangguan serta membuka ruang untuk keberkatan dan kedamaian. Apa yang diperlukan? Air bersih 7 helai daun bidara jika ada atau daun limau purut sebagai ganti, garam bukit atau garam kasar, sebatang lilin putih atau lampu pelita minyak dan secebis kain putih bersih. Bila dan bagaimana? Lakukan ritual ini pada waktu senja, maghrib atau selepas solat isyak. Mulakan dengan membersihkan diri anda dengan mandi sunat taubat. Kemudian, ambil daun bidara, limau purut dan tumbuk sedikit untuk mengeluarkan baunya. Campurkan ke dalam air bersih bersama sedikit garam. Bacalah Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebanyak 3 kali pada air tersebut. Percikkan air penawar ini ke setiap sudut rumah anda dari dalam ke luar sambil berniat membersihkan rumah dari gangguan. Letakkan lilin pelita di tengah rumah dan biarkan ia menyala seketika sebagai simbol cahaya yang mengusir kegelapan. Selepas itu, lap lantai dengan kain putih yang telah dibasahkan sedikit dengan air penawar tadi. Selepas ritual, buang sisa daun dan air ke tanah, bukan ke dalam sinki atau longkang, sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berniat agar semua gangguan pergi. Jaga kebersihan rumah anda dan elakkan pertengkaran. 2. Ritual doa rezeki dari 4 penjuru. Tujuan untuk menarik rezeki dari pelbagai arah dan memastikan ia sentiasa mengalir ke dalam kehidupan anda. Apa yang diperlukan? Segenggam beras, 3 keping duit shilling, nilai apapun, sepinggan kecil dan sehelai kain hijau kecil. Bila dan bagaimana? Lakukan selepas solat subuh pada hari ini. Ambil segenggam beras dan letakkan di dalam pinggan. Susun 3 keping duit shilling di atas beras dalam bentuk segi 3. Duduklah menghadap kiblat. Bacalah doa ini sebanyak 7 kali dengan penuh khusyuk. Ya Allah, Ya Razzaq, kurniakanlah kepadaku rezeki dari 4 penjuru, dari langit dan bumi, dari yang nyata dan yang tersembunyi. Permudahkanlah urusanku, berkatilah hartaku, dan jauhkanlah aku dari kemiskinan dan kesulitan. Amin. Kemudian, balut beras dan duit shilling itu dengan kain hijau dan simpan di tempat yang tinggi di dalam rumah anda, seperti di dalam almari atau di atas rak buku. Ini melambangkan poket rezeki yang sentiasa terisi. Selepas ritual, jangan buka bungkusan itu selama seminggu. Apabila genap seminggu, ambil duit shilling itu dan masukkan ke dalam tabung sedekah. Manakala beras boleh ditaburkan di halaman rumah untuk burung-burung. Ini adalah simbolik memberi semula kepada alam dan Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Ritual peringatan leluhur dan bumi. Tujuan untuk menghormati roh-roh leluhur dan penjaga tanah, memohon restu dan perlindungan dari mereka. Apa yang diperlukan? Sedikit kemenyan atau gaharu, sebiji piring kecil, sedikit air mawar dan sekeping roti atau kuih tradisional. Bila dan bagaimana? Lakukan pada waktu maghrib di halaman rumah anda atau di kawasan yang anda rasa tenang dan damai.
Bakarlah kemenyan di atas piring kecil, biarkan asapnya naik perlahan. Percikkan sedikit air mawar di sekeliling kawasan. Letakkan sekeping roti atau kuih di atas tanah sebagai sajian simbolik. Ucapkan doa dalam hati, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa leluhurku. Wahai penjaga bumi, kami hormatimu. Lindungilah kami dan berkatilah rezeki kami. Moga aman sentosa kami di sini. Niatkan doa anda kepada roh-roh nenek moyang dan penjaga tempat itu. Jangan risau, ini bukan amalan syirik. Jika niat anda adalah untuk menghormati dan berdoa kepada Allah melalui perantaraan dan bukan menyembah makhluk lain. Selepas ritual, biarkan sajian itu semalaman. Pada keesokan harinya, buang sajian itu ke tempat yang tidak diinjak atau ke sungai kecil sebagai tanda melepaskan hajat dan doa. Tradisi kulinari yang memberi manfaat. Pada hari ini disarankan untuk menyediakan hidangan yang ringkas, bersih dan berkhasiat. Antaranya, bubur lambuk atau bubur kacang hijau. Hidangan bubur yang lembut dan mudah dihadam melambangkan kesederhanaan dan kepuasan. Ia juga dipercayai dapat membersihkan perut dan jiwa serta membawa ketenangan. Bubur lambuk khususnya sering dikaitkan dengan tradisi bersedekah dan perkongsian, yang mana amat digalakkan pada hari-hari yang dikatakan sensitif ini. Bahan seperti santan, rempah ratus dan sayuran dalam bubur lambuk dipercayai memiliki khasiat tertentu yang menyembuhkan dan melindungi. Ulaman dan sayuran hijau. Hidangan ulam-ulaman segar seperti ulam raja, pucuk ubi atau pegaga bersama sambal belacan dipercayai dapat menyegarkan badan dan fikiran. Hijau melambangkan kesuburan dan kehidupan, dan mengambilnya dalam diet dapat membantu menstabilkan energi dalam diri, menjauhkan penyakit dan energi negatif. Ulam-ulaman juga kaya dengan khasiat yang baik untuk minda dan tubuh, membantu kita kekal fokus dan sihat. Zam-zam atau air masak yang dibacakan doa. Air yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa tertentu dipercayai dapat membawa penyembuhan, perlindungan dan keberkatan. Ia berfungsi sebagai penawar dari dalam, membersihkan aura negatif dan menguatkan semangat. Pastikan air itu bersih dan diminum dengan niat yang baik. Pantang larang tegas, diri dari bahaya tersembunyi. Pada hari 27 Oktober ini, berhati-hatilah dengan setiap perbuatan dan perkataan anda. Terdapat beberapa pantang larang yang sangat ditekankan oleh nenek moyang kita, dipercayai dapat melindungi kita dari kemudaratan dan memastikan keberkatan berpanjangan. 1. Jangan memaki, hamun atau berkata kasar. Mengeluarkan kata-kata kesat atau memaki hamun, terutamanya di dalam rumah, adalah sangat dilarang. Kepercayaan mengatakan, pada hari ini, perkataan kita memiliki tenaga yang lebih kuat. Kata-kata negatif boleh mengundang tetamu yang tidak diundang, iaitu makhluk halus yang jahat, ke dalam rumah anda. Akibatnya, rumah akan terasa panas, sering berlaku pertengkaran, dan rezeki menjadi sempit. Setiap kata kasar yang dilemparkan ibarat melemparkan batu ke dalam kolam rezeki anda, mengganggu ketenangan dan mengusir keberkatan. Elakkan menggunting kuku selepas maghrib. Ini adalah pantang larang yang sangat lazim. Dikatakan menggunting kuku selepas maghrib boleh menjemput penyakit misteri atau menyebabkan anda terkena sihir. Ada yang percaya bahawa kuku yang dipotong pada waktu malam apabila cahaya kurang boleh menyebabkan bahagian diri anda tertinggal dan mudah dicuri oleh makhluk halus atau digunakan untuk tujuan sihir. Lebih baik gunting kuku pada siang hari dengan niat kebersihan dan kesihatan. 3. Jangan menyapu lantai pada waktu malam. Seperti yang telah diceritakan,
Menyapu lantai pada waktu malam dipercayai dapat menyapu keluar rezeki dan keberkatan dari rumah anda. Ia seolah-olah anda mengusir segala peluang dan kekayaan yang telah bertamu sepanjang hari. Selain itu, ada juga kepercayaan bahawa anda mungkin secara tidak sengaja menyapu penghuni rumah yang tidak kelihatan yang menjaga keselamatan, membuat rumah anda terdedah kepada pengaruh negatif. Tidak boleh tinggalkan pakaian di jemuran semalaman. Pakaian yang dibiarkan tergantung di luar rumah semalaman dikatakan akan disarung atau dihinggapi oleh roh-roh atau jin yang melintas. Apabila anda memakai pakaian itu keesokan harinya, anda mungkin akan berasa lesu, tidak bermaya, mudah marah atau bahkan jatuh sakit. Keadaan ini dipercayai membawa aura negatif yang melekat pada tubuh anda. Oleh itu, sentiasa angkat pakaian sebelum senja. 5. Elakkan membuang air panas ke dalam lubang longkang tanpa basmalah. Dalam kepercayaan Melayu,